Di sebuah kampung yang aman damai, tinggal seorang lelaki berperwatakan alim. Namanya Walid. Berserban putih, berjanggut rapi, berjubah bersih. Ramai memandang tinggi padanya. Dia terkenal bukan sahaja kerana ilmu agamanya, tetapi juga kerana karisma dan kekayaannya. Walid memiliki 4 orang isteri, semuanya cantik-cantik belaka, bak bidadari dunia. Pada suatu petang, sepasang kekasih muda, Adib dan Suri, sedang berjalan-jalan di tepi dusun kampung. Suri, gadis lembut dan manis, begitu menyayangi Adib yang setia. Sedang mereka berbual mesra, tiba-tiba muncul Walid dari arah bertentangan, berjalan perlahan sambil memegang tasbih. Tatkala pandangan Walid singgah pada wajah Suri, dia terpaku. Tanpa sepatah kata, Walid hanya mengerdipkan matanya. Seolah-olah ada sesuatu yang gaib bergetar di udara. Suri tiba-tiba menjadi diam. Matanya sayu seperti dipukau. Adib tersentak. "Suri, kenapa nih?" soal Adib. Namun Suri tidak menjawab. Dia hanya menoleh ke arah Walid yang kini tersenyum tenang. Dan dari bibir Walid terkeluar satu ayat pendek yang mengubah segalanya. "Kau akan jadi isteri batinku." Tanpa bantahan, Suri terus melangkah ke arah Walid. Adib cuba menarik tangannya. "Suri, itu Walid. Apa yang kau buat ni?" Tapi Suri hanya memandang Adib dengan kosong sebelum mengikut Walid pergi tanpa menoleh lagi. Adib tergamam. Lalu dia berlari ke rumah Suri untuk memberitahu kedua-dua ibu bapanya. Namun sebaik dia sampai dan menyampaikan cerita, Ibu Suri menangis. Bukan kerana sedih, tapi kerana gembira. "Alhamdulillah," kata ayah Suri sambil mengangkat tangan ke langit. "Bertuah anak kita dipilih Walid. Dia lelaki suci, pembimbing akhirat." Adib terkejut. "Dunia seperti berputar." "Dia rampas Suri depan mata saya," ujar Adib lemah. Namun tiada siapa mempedulikan keluhannya. Di malam itu, Adib duduk seorang diri di tepi sungai, menangis dalam diam. Bulan mengambang penuh dan hanya suara cengkerik menemani kesepiannya.